suka rutin, bosan, itu tanda otak korang ni jenis yang kreatif. Sebenarnya ramai adik-adik kita yang lepasan SPM rasa macam diri ni ada masalah bila tak suka buat benda yang sama berulang. Padahal itu bukan masalah, dek. Itu tanda otak korang dicipta untuk kreatif dan berkembang. Orang yang tak suka rutin sebenarnya orang yang cepat bosan bila ulang benda yang sama. Laju belajar skill baru dan function lebih power bila dia diberi ruang untuk cipta, explore dan innovation. Apa bidang sesuai lah antaranya macam reka cipta, animation, fotografi, videografi. So kesimpulannya kalau korang tak suka rutin tu maksudnya korang perlukan kejayaan sentiasa berubah dan mencabar minda. Skill ni sama macam masa depan. Kalau betul letak ke kalau diletak ke tempat yang betul, korang akan menjadi seorang yang power tau. Kalau masih blur dalam kekuatan korang kat mana, saya ramah seorang educational consultant boleh berikan laporan potential X yang boleh ikut kekuatan korang, minat sesuai dan cara korang function dalam kerja dan hidup. Cuba klik link bio.